Dah duduk. 4. Okey. Selamat petang. Selamat petang, cikgu. Okey, cikgu Yuni merupakan guru dengan accounting di sekolah ni. Boleh tak cikgu tahu nama awak? Nama saya Lu Jin Fei. Okey. Jin Fei dari mana tadi? Baru habis kelas. Dah habis kelas. Dah habis kelas terus datang sini. Ya, betul. Penat tak Jin Fei? Penat. Tetapi hakikatnya saya datang sini atas suruh cikgu satu lain. Bukan saya sendiri nak datang sini. Faham. Kelihatannya kita ada benda yang kita boleh bincang pada hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, boleh tak cikgu bagi tahu beberapa perkara dahulu? Boleh. Okey. Cikgu adalah sebagai kaunselor di mana cikgu akan membimbing Jin Fei yang datang sebagai klien untuk kita membincangkan apa-apa isu yang Jin Fei nak kongsikan, dan kita akan cuba untuk membimbing ke arah cara penyelesaiannya untuk mencapai satu matlamat yang lebih sesuai dari Jin Fei. Dan sesi kita dipanggil sesi counselling. Ini akan dijalankan selama 45 minit sehingga sejam lebih macam tu. Okey. Dalam sesi ini, Jin Fei boleh je nak kongsi apa-apa dengan cikgu. Sebab cikgu akan jaga kerahsiaan di mana cikgu tidak akan memberitahu sesiapa tentang apa yang Jin Fei kongsikan. Kecuali Jin Fei melakukan apa-apa yang akan mencenderung untuk memudaratkan diri Jin Fei, mencederakan diri Jin Fei, cederakan cikgu ataupun orang lain di sekolah. Adakah Jin Fei faham? Faham. Faham. Jadi adakah Jin Fei bersetuju untuk kita teruskan sesi kita hari ini? Ya, saya bersetuju. Faham. Okey, baik. Jadi ada apa yang cikgu boleh bantu Jin Fei pada hari ini? Saya berasa sangat keliru sebab beberapa bulan kemudian saya akan masuk tingkatan 4 dan saya tak tahu saya nak pilih bidang yang mana. Faham. Okey, jadi kelihatan Jin Fei sekarang adalah tingkatan 3, betul? Ya, betul. Dan Jin Fei dah nak masuk tingkatan 4 tapi tak tahu lagi nak pilih bidang mana. Faham. Jin Fei dah habis peperiksaan akhir tahun dah ke belum? Ya, dah habis. Semua subjek. Jin Fei keliru nak bidang apa, sebab result Jin Fei ke sebab atas sebab lain? Atas sebab lain. Bolehkah cikgu tahu apa sebab itu? Saya lebih minat bidang sains, tetapi ibu bapa saya harap saya masuk bidang perakaunan sebab ibu bapa saya mereka ada perniagaan diri sendiri. Nampak sangat bagus Jin Fei sebab Jin Fei ada satu pendirian diri. Jin Fei minat bidang sains. Ya, betul. Tapi ibu bapa pula ada keinginan mereka juga. Jin Fei teruskan dalam bidang perakanan supaya Jin Fei boleh teruskan menyambung perniagaan mereka. Ya, betul. Jin Fei ada pernah bagi tahu tak ibu bapa tentang minat Jin Fei? Saya pernah bagi tahu, tetapi mereka memang macam tak bersetuju dengan bidang saya masuk bidang ini lah, sebab mereka cakap jika saya masuk perakaunan saya boleh bantu meneruskan perniagaan mereka. Faham. Jadi mereka macam ini ada orang yang mewarisi tugas bidang perniagaan mereka lah. Lepas tu Jin Fei minat tak? Jin Fei rasa macam mana? Saya memang tak berapa minat dalam bidang perakaunan tu. Faham. Jadi Jin Fei masih lebih minat dalam sains. Ya, betul. Baik, faham. Jin Fei ada tak apa impian-impian atau cita-cita yang nak capai lepas SPM? Sebab masuk bidang ni kan kita kena tengok jauh sikit tentang apa pekerjaan semua, baru kita boleh buat pertimbangan. Saya nak jadi saintis. Oleh itu saya nak masuk bidang sains lah. Faham, sangat bagus. Sebab ada saintis ni bukan kerja mudah. Saintis ni kerja yang orang yang pandai, cerdik. Faham? Memang minat saintis. Ya, betul. Faham, tapi
Cikgu nak bagi tahu dalam Malaysia, sebab ini ada satu pekerjaan yang berisiko, sebab dalam Malaysia bidang saintis ni dia belum sangat maju. Jadi peluang pekerjaan dia pun mungkin kurang sikit. Mungkin ini juga merupakan salah satu sebab kenapa mak ayah Chin Fei tak berapa sokong Chin Fei untuk masuk sains untuk jadi saintis. Tapi Chin Fei ada tak macam minat? Chin Fei pernah fikir tak nak sambung dalam Malaysia ke luar negara? Yang ni saya adalah jika saya masuk bidang sains, lepas tamat pengajian tingkatan 5, saya akan sambung pelajaran saya di luar negara. Oh, bagusnya tu. Luar negara mana? Luar negara kat China. Wow, negara yang maju tu. Kalau dekat China, ada je peluang pekerjaan dia kan. Ada juga universiti yang menawarkan bidang tersebut. Pernah tak Chin Fei bincang dengan ibu bapa tentang keputusan macam keinginan Chin Fei yang nak pergi melanjutkan pelajaran dekat China ni? Tak pernah, sebab mereka sudah tak berapa bersetuju saya masuk bidang sains. So saya tak cakap planning ini kepada mereka. Oh, cikgu faham. Takut nanti mereka pun tidak setuju kan? Ya. Tapi kita tak pernah tanya, mungkin ada kemungkinan tak macam kalau Chin Fei bagi tahu mak ayah tentang Chin Fei nak lanjutkan bidang sains, nak lanjutkan pengajaran dekat luar negara macam China, nak masuk bidang apa, bagi satu maklumat yang jelas kepada ibu bapa. Mereka akan setuju tak? Akan menyokong Chin Fei tak? Saya akan cubalah bagi tahu mereka. Tetapi saya tak boleh pasti sama ada mereka akan dengar tak. Oh, cikgu faham. Okey. Jadi, cikgu bagi Chin Fei satu tugasan boleh? Boleh. Okey, tugasan Chin Fei untuk sesi ni ialah Chin Fei menyenaraikan apa bidang sains, lepas tu cita-cita Chin Fei macam nak jadi saintis ke, dekat mana, kat China, tapi dekat universiti mana, supaya dia nampak satu maklumat yang jelas. Faham tak Chin Fei? Faham. Lepas tu Chin Fei cuba bincangkan apa yang Chin Fei tulis tu dengan ibu bapa Chin Fei. Boleh. Mungkin mereka akan sokong. Kalau tidak, kita boleh fikir lagi cara penyelesaian lain, tengok macam mana kita nak macam toleransi, macam mana kita nak bantu supaya Chin Fei pun seronok nak sambung belajar. Ibu bapa pun tak susah hati sangat. Faham? Faham. Baik. Jadi keseluruhan sesi pada hari ini kita dapati bahawa Chin Fei datang sebab Chin Fei sekarang tingkatan 3 dan masuk tingkatan 4, tapi macam kekeliruan pada tempat macam nak pilih bidang mana tak pasti. Sebab ibu bapa nak Chin Fei sambung account untuk meneruskan perniagaan mereka. Tapi Chin Fei sendiri ada pendirian untuk ada minat sendiri untuk sambung bidang sains dan lebih berminat macam memotivasi untuk meneruskan bidang sains. Betul? Ya, betul. Okey. Jadi dan kita dapati bahawa sebenarnya Chin Fei bukan nak menyambung pelajar dalam negara, tapi di luar negara. Dan Chin Fei belum lagi bincangkan keputusan ini dengan ibu bapa. Mungkin nanti Chin Fei bincang akan dapat satu keputusan yang lain. Betul? Kan? Jadi tugasan cikgu pun dah bagi Chin Fei. Adakah Chin Fei faham? Faham. Jadi adakah keseluruhan sesi hari ini ada membantu Chin Fei? Ya. Ada. Jadi nanti bila Chin Fei dapat jawapan daripada ibu bapa, kita boleh susun lagi untuk sesi susunan kita. Tengok macam mana apa yang kita nak bincang lagi untuk menetapkan maklumat Chin Fei supaya Chin Fei betul-betul dapat mencapai maklumat yang Chin Fei nak itu. Okey, faham. Baik. Jadi itu saja untuk sesi kita hari ini. Adakah Chin Fei ada lagi apa-apa yang nak tambah ke? Kongsi ke? Tak ada, itu saja. Itu saja. Okey.
Terima kasih cikgu. Sama.